Selepas kekalahan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan, ini adalah surat terbuka kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, ditulis daripada oleh Rafiki Rashid. Saya menulis ini atau menyampaikan ini bukan sebagai musuh, bukan juga sebagai penyokong fanatik, kata beliau. Saya menulis ini sebagai anak Malaysia yang masih percaya bahawa negara ini mampu berubah, tetapi hanya jika pemimpinnya berani mengambil risiko. Pengakuan pertama, Pakatan Harapan sudah kalah 2 kali berturut-turut. Kita tidak boleh lari daripada fakta. PRN di Sabah, Johor dan baru-baru Negeri Sembilan semuanya menunjukkan penolakan rakyat terhadap narasi yang kita bawa. Bukan kerana ekonomi kita buruk, bukan kerana PMX gagal, tetapi kerana kita kalah dalam narasi, kita kalah dalam organisasi, kita kalah dalam semangat. Dan yang paling menyedihkan, kita ditikam oleh musuh dan kita juga ditikam oleh kawan sendiri. Itulah realiti pahit yang perlu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim terima. Pengakuan kedua, UMNO bukan sekutu, ia parasit. Yang Amat Berhormat, saya minta maaf kerana berkata berterus terang. UMNO dalam kerajaan perpaduan bukan untuk membantu Pakatan Harapan. Mereka ada untuk menyelamatkan diri sendiri. Mereka guna Pakatan Harapan untuk kekuatan kewangan. Mereka guna PAS untuk undi Melayu. Dan mereka guna kedua-duanya untuk kembali berkuasa sepenuhnya. Ini bukan konspirasi. Ini strategi politik yang terbukti di Negeri Sembilan dan Johor. Jadi, Yang Amat Berhormat, jangan lagi bersikap naif. UMNO bukan kawan ideologi. UMNO adalah musuh dalam selimut. Pengakuan ketiga, bermain selamat, tidak lagi berkesan. Yang Amat Berhormat selama hampir 4 tahun memerintah, pendekatan Yang Amat Berhormat adalah menyenangkan semua pihak. Terlalu banyak kompromi, terlalu banyak bertolak ansur, terlalu banyak main aman dengan puak-puak tertentu. Hasilnya, rakyat tidak rasa perubahan. Pengundi muda tidak teruja. Pengundi Cina mula menjauh. Pengundi Melayu terus terpengaruh dengan narasi perkauman. Yang Amat Berhormat main selamat sudah membunuh semangat reformasi Pakatan Harapan PH. Apa yang Amat Berhormat perlu buat sekarang? Yang Amat Berhormat, saya tidak minta Yang Amat Berhormat bubar parlimen. Saya minta sebaliknya. Jangan bubar. Gunakan baki masa untuk reformasi total. Ini bukan lagi masa untuk reformasi separuh hati. Ini masa untuk drop the bombs, perubahan radikal dalam semua bidang. Reformasi institusi, bebaskan SPRM, PDRM dan Badan Kehakiman daripada cengkaman politik. Jadikan semua pelantikan berasaskan merit bukan kroni. Reformasi ekonomi pula, hapuskan subsidi pukal, gantikan dengan bantuan bersasar. Jual GLC bermasalah, jangan simpan untuk gah semata-mata. Buka pasaran radikal untuk tarik pelaburan asing. Reformasi GLC, lantik CEO profesional bukan ahli politik. Wajibkan dividen tahunan, jika gagal CEO diganti. Reformasi tata kelola, kurangkan kementerian yang tidak perlu. Wajibkan open tender untuk semua projek di atas 50 juta ringgit. Reformasi perkhidmatan awam, sistem penilaian prestasi yang ketat, auto pesaraan untuk prestasi rendah 3 tahun berturut-turut. Reformasi politik, akta anti lompat parti yang lebih ketat, pendanaan politik telus, semua sumbangan diumumkan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini mungkin penggal terakhir Yang Amat Berhormat. Saya tidak mahu kedengaran pesimis, tetapi politik adalah realiti. Jika PRU akan datang, Pakatan Harapan kalah lagi, Yang Amat Berhormat mungkin tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Jadi, apa Yang Amat Berhormat mahu tinggalkan? Sekadar Perdana Menteri yang stabil atau Perdana Menteri yang mengubah negara? History Reri, tuan-tuan dan puan-puan, Yang Amat Berhormat pilih sekarang. Mesej terakhir, jangan takut jadi valiant. Yang Amat Berhormat, saya tahu reformasi total akan menimbulkan musuh baru.
kumpulan yang akan rugi, puak yang akan terancam, dan klan yang akan menentang. Tetapi yang amat berhormat, itulah harga yang perlu dibayar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika amat berhormat terus bermain selamat, yang amat berhormat mungkin hidup lama sebagai Perdana Menteri yang dilupakan. Jika yang amat berhormat berani buat perubahan, yang amat berhormat mungkin jatuh politik, tetapi yang amat berhormat akan dikenang sebagai pahlawan pembaharuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang amat berhormat Datuk Seri, saya tidak menulis ini untuk menjatuhkan. Saya menulis ini karena saya masih percaya bahwa Malaysia boleh berubah. Tetapi perubahan itu tidak akan berlaku jika pemimpinnya takut mengambil risiko. Inilah masanya yang amat berhormat. Inilah saatnya. Lepaskanlah segala-galanya. Saya dan jutaan anak muda Malaysia bersedia untuk berdiri di belakang yang amat berhormat. Jika yang amat berhormat berani menjadi pemimpin yang mengubah sejarah. Ditulis oleh Rafiki Rashid, anak Malaysia yang masih percaya pada reformasi. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan yang panas berkait politik dan perkembangan semasa di Malaysia, izinkan dulu saya untuk berkongsikan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh, dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, semua jenis penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan. Imun badan kita adalah seperti sekumpulan askar yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila askar-askar yang ada dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, menjadi seimbang dan bijaksana, semua jenis penyakit boleh dihapuskan dan boleh dihalau daripada terus membiak dan menduduki tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya untuk kesejahteraan hidup Anda. Mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk membantu memulihkan kesihatan Anda. Cepat dapatkannya, kau jangan tangguh-tangguh lagi. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Selepas pilihan raya Negeri Sembilan selesai, timbul satu perkara yang agak melucukan. Datang daripada netizen yang berseloroh. Mereka bertanya, rakyat Negeri Sembilan downgrade Menteri Besar ke? Itu persoalan daripada netizen selepas pelantikan Menteri Besar yang baru di Negeri Sembilan, yaitu Ismail Lasim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pelantikan Datuk Ismail Lasim sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan mula mengundang pelbagai reaksi di media sosial. Seorang pengguna Threads memuat naik hantaran yang menyifatkan pelantikan Menteri Besar baru itu sebagai satu downgrade berbanding kepimpinan sebelum ini. Kata beliau, tahniah Negeri Sembilan. Dapat Menteri Besar baru, rakyat downgrade Menteri Besar ke? Tulis pengguna tersebut. Hantaran itu turut menerima pelbagai komen daripada pengguna media sosial yang lain yang membincangkan keputusan pelantikan Menteri Besar baru daripada Negeri Sembilan selepas PRN Negeri Sembilan. Pelantikan Ismail Lasim dimuktamadkan selepas beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir, di Istana Besar Seri Menanti hari ini. Netizen mula bertanya dengan seluruh bertanya, rakyat Negeri Sembilan downgrade Menteri Besar ke?
Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada hikmah kekalahan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. Pakatan Harapan tidak boleh lagi bermain dengan hanya menjual yang namanya kami lebih baik daripada mereka. Pakatan Harapan harus bertindak menjual jenama yang lain. Kalau orang main permainan strategi E, mereka juga perlu bermain dengan strategi E atau dengan lebih baik menggunakan strategi E. Jangan lagi menggunakan cara yang lama. Dengan cara yang lama, Pakatan Harapan tentu akan lingkup selepas ini. Apa pendapat Anda? Jumpa lagi. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.